Sebilangan besar ulama sebut 10 hari terawal Zulhijjah ini lebih afdal daripada 10 malam terakhir Ramadan. Subhanallah. Sebab kata para ulama, 10 hari terawal Zulhijjah ini menghimpunkan ibadat-ibadat yang tidak ada pada 10 malam terakhir Ramadan kesemuanya. 10 hari terawal Zulhijjah menghimpunkan semua. Baca Quran digalakkan banyak, puasa digalakkan banyak, sembahyang sunat digalakkan banyak, bersedekah digalakkan untuk banyak, dan satu ibadat yang tidak ada pada bulan lain, iaitulah mengerjakan haji dan umrah. Umrah ada semua bulan, haji sahaja yang ada pada bulan ini. Saya nak ajak tuan-tuan semua, kita niat untuk sama-sama menambahkan amal ibadat. Bermula daripada hari ini sampai lagi 9 hari. Double, gandakan. Siapa yang suruh gandakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang suruh gandakan ibadat? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah menggandakan ibadat? Ya. Nabi membanyakkan ibadat pada 10 hari pertama Zulhijjah, sehingga Nabi sebut tidak ada hari-hari yang lebih afdal, yang lebih utama daripada 10 hari ini. Nabi isytihar 10 hari terbaik dunia dalam masa setahun. Setahun ada 360, 10 hari terbaik adalah 10 hari terawal Zulhijjah. Sahabat tanya, walal jihadu ya Rasulullah? Walal jihad? Adakah jihad pun tak boleh menandingi kelebihan itu? Nabi kata ya. Jihad pun tidak boleh menandingi kelebihan 10 hari terawal, 10 hari awal, bukan 10 hari tengah, bukan 10 hari belakang, 10 hari awal Zulhijjah. Nabi kata jihad pun tak boleh menandingi, kecuali orang itu pergi berjihad, berperang fi sabilillah, dan dia tak bawa balik apa-apa. Dia tak bawa balik apa-apa.